Dengan isi pada IP05 ayat 1 bahasa Melayu akan menerangkan tajuk kesan Perang Dunia Pertama iaitu pada tahun 1914 hingga 1918 terhadap negeri Melayu Bersekutu ataupun singkatannya NNMB. Baik, ini merupakan bendera NNMB maafkan saya. Perang Dunia Pertama bermula pada tahun 28 Julai 1914 dan terdapat dua kuasa besar iaitu kuasa Bersekutu dan kuasa Pusat. Dalam kuasa Bersekutu ini terdiri daripada Britain, Perancis, Serbia, Rusia dan Itali. Manakala kuasa pusat pula ada Jerman, Austria-Hungary, Bulgaria dan Turki. Dan tamat pada 11 November 1918. Seterusnya, saya akan pergi kepada bendera NNMB iaitu terdiri daripada 4 buah negeri iaitu negeri Sembilan, Pahang, Perak dan Selangor. Terdapat dua tujuan kajian. Yang pertama, membincangkan implikasi yang akan berlaku dan mempengaruhi perkembangan daripada sektor politik, ekonomi dan sosial di NNMB sehingga tahun 1918. Dan yang kedua, menjelaskan bagaimana pihak British menangani isu dalam tempoh kelangsungan Perang Dunia Pertama di dalam NNMB. Yang pertama, kesan Perang Dunia Pertama terhadap NNMB dalam sektor politik, iaitu pengukuhan kuasa British melalui perundangan di NNMB, di mana kuasa sepenuhnya diberikan kepada Pesuruhjaya Tinggi, iaitu NNMB ini dikawal sepenuhnya oleh British. Asalnya NNMB ini sebagai negara nyongan. Apabila berlakunya Perang Dunia Pertama, ia sudah menjadi sebagai sebuah negeri jajahan. Dan seterusnya, daripada sektor ekonomi, penurunan pengeluaran biji timah iaitu secara berterusan. Walaupun dia tidak menurun secara drastik, tetapi saban tahun dia menurun, tidak meningkat sama sekali. Di mana sebab perang diisytiharkan London Metal Exchange ditutup. LME iaitu London Metal Exchange ini merupakan bursa perniagaan logam, di mana mereka lah yang menentukan harga logam. Dan kerajaan LME ini ambil keputusan untuk selamatkan pasaran tempatan dengan membeli timah pada harga $60 sepikul. Harga asal adalah 63, turun 57. Tapi demi nak selamatkan, British beli dengan $60 sepikul. Seterusnya iaitu kesan Perang Dunia Pertama terhadap NNMB dalam aspek sektor sosial, di mana masalah pengangguran semakin berlelosa, semakin berlampau, semakin banyak. Banyak buruh Cina terpaksa tumpang di tokong, tak ada tempat tinggal langsung. Buruh India pula tidur merata di kaki lima dan di bawah pokok merata hala. Keadaan ini menyebabkan segelintir daripada mereka ini melakukan rusuhan. Ialah tempat tinggal sudah tiada, nak tidur di mana? Dan di Petan Lewat pula ada dua buah kadal Cina dan rumah penghulu di salah suku lelaki Hokkien bersenjatakan barang terpaksa menyerang disebabkan nak demi kelangsungan hidup. Seterusnya saya pergi kepada kata-kata sumbahan, iaitu kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif sepenuhnya dengan merujuk kepada sumber daripada berbagai institusi akademik dan arkib nasional, iaitu daripada Arkib Negara Malaysia, Perpustakaan UM, UKM, UPM dan USM. Dan kelemahannya adalah satu saja, inilah, iaitu dia fokus lebih kepada aspek ekonomi dan politik berbanding dengan sosial, iaitu isu sosial seperti kesan terhadap masyarakat Melayu ni dia kurang bagi fokus yang mendalam. Dan sebenarnya Perang Dunia Pertama ni diisytiharkan tamat secara rasmi pada 11 November apabila Jerman menyerah kalah. Dan dalam tempoh 50 bulan tersebut, Perang Dunia Pertama ni dia bawa banyak kesan negatif di NNMB. Namun bila menjelang pertengahan tahun 1915, keadaan di NNMB ini semakin pulih. Sekian daripada saya. Terima kasih.